Selamat datang ke podcast Tenang. Tenang Talk. So sekarang ni kita lepas tea break. Tea break. So ni episod khas. Episod khas bersama Adib. So tadi dalam first video tadi Adib cakap dia orang Sarawak. Boleh kau cerita sikit? Kau kat mana? Okay, sebenarnya aku dilahirkan dan membesar di satu bandar lah. Bandar nama dia Limbang. Alright. Okay. Aku nak beritahu sikit geografi Limbang ni. Limbang ni sebenarnya dia diapit oleh Brunei. Yes, betul. So maksudnya kalau engkau nak balik, macam aku nak balik Limbang. Okay. Dia ada beberapa route lah yang aku boleh lalu. Yang pertama daripada KL KL Miri naik flight. Miri ke Limbang naik kereta. Faham. Maksudnya kau kena ada pasport sebab Miri akan masuk Brunei akan masuk Limbang. Alright. Dia Limbang Lawas selalu sekali. Limbang Lawas dia sebelah-sebelah. Okay, Limbang Lawas sebenarnya dia satu daerah.